Ini saya baca contoh-contoh. Nah, katakan. Ini contoh jatuh kafir dengan perkataan. Dan barang siapa menjawab. Ni orang hak jawab ni. Dia cakap dengan mulut dia. Perkataan orang yang berkata, aku pertaruhkan hartaku kepada Allah Ta'ala. Dengan katanya aku taruhkan harta akan yang tiada mengikat akan pencuri apabila ia mencuri. Kawan tu kunci kereta contoh dia. Taruh kereta lah. Sambil taruh kereta tu pun aku serah dirilah hartaku ini kepada Allah. Dia tu dengar. Katalah mu taruh pun kepada perkara yang tidak boleh mengikat pencuri. Kalau pencuri nak curi, fakok kafarah jadi kafir. Kata gitu kafir dah. Bukan kata hak kawan kata tu. Kawan hak dengar tu. Kawan tu nak taruh kereta kan, nak simpan motor kan, dia kunci motor. Sambil kunci motor kata kena, aku serah urusan ni pada Allah lah. Kawan tu tengok-tengok, mu serah pada perkara yang tak boleh ikat pencuri. Kalau dia nak curi, dia curi. Dia kata gitu cukup. Fakot kafara. Maka jatuh kafir kawan tu. Sebab Allah Ta'ala ni dia menjaga kita semua. Ada orang mukmin gitu. Jangan molek-molek. Kalau sangkut dengan Allah, jangan minta kawan. Boleh jatuh murtad. Satu lagi, seseorang yang menyimpan akan kuku. Dia taruh kuku panjang. Ni budak betina banyak ni. Taruh kuku panjang bocak. Bila kuku lawa ni. Jadi orang mari seorang kata, hey mek. Ni contohlah. Bukan orang betina saja. Orang jantan pun sama lah. Tapi kebanyakan yang taruh kuku ni orang betina. Hey mek, dia kata. Keraklah kuku tu mek. Oh. Kerak kuku itu sunnah Nabi. Dia kata itu. Dia dengar orang tegur dia gitu, dia jawab nak. Aku tak mau kerak kuku ini walau sunnah Nabi.